Okey, hai semua. Selamat datang ke kupasan kita hari ini. Jujur cakap, saya memang tak sabar nak kongsikan topik ini dengan anda. Kita nak sembang tentang satu buku yang bukan sahaja memecah rekod jualan, tapi dia betul-betul akan ubah cara anda melihat minda anda sendiri. Hari ini kita akan bedah satu karya hebat dari Malcolm Gladwell yang diterbitkan pada tahun 2005 berjudul Blink: The Power of Thinking Without Thinking. Buku ni memang sangat menakjubkan sebab dia cabar bulat-bulat semua benda yang kita rasa kita tahu fasal buat keputusan. Kita akan menyelami dunia pemikiran tanpa sedar yang sangat berkuasa dan macam mana kita sebenarnya mampu buat keputusan yang sangat tepat hanya dalam sekelip mata. Jom kita mulakan. Cuba dengar ayat ikonik dari Gladwell ni. 2 saat pertama melihat sesuatu boleh menjadi jauh lebih penting daripada analisis berjam-jam. Bayangkan tu. Dari kecil kan, kita selalu diajar kalau nak hasil yang bagus, kita kena duduk, fikir panjang-panjang, kaji setiap sudut, ambil masa. Tapi, bila Gladwell cakap macam ni, dia seolah-olah meruntuhkan satu mitos besar. Mitos universal yang cakap, lagi lama kita fikir, lagi bagus keputusan kita. Sebenarnya, tak semestinya macam tu. Jadi, saya nak tanya anda satu soalan ni. Cuba jujur dengan diri sendiri. Anda percaya tak yang penilaian pantas anda, keputusan yang anda buat dalam masa kurang dari 1 saat tu, boleh mengalahkan analisis logik yang sangat mendalam? Mesti rasa macam tak masuk akal kan? Kita selalu sangat ragu-ragu dengan gerak hati sendiri. Tapi, kupasan kita hari ini akan buktikan yang minda pantas anda tu sebenarnya jauh lebih tajam dari apa yang anda sangkakan. Okey, mari kita masuk ke bahagian pertama, kuasa keputusan sekelip mata. Macam mana agaknya otak kita buat keajaiban ni? Gladwell ada sebut satu benda yang sangat tepat. Dia kata, kita hidup dalam dunia yang menganggap bahawa kualiti sesuatu keputusan berkadar terus dengan masa dan usaha yang diluangkan. Ayat ni memang kena sangat dengan realiti kita hari ni. Masyarakat dah biasakan kita untuk percaya yang benda berkualiti ni mesti datang dari perah otak sampai penat. Kalau kita buat keputusan cepat sangat, orang akan cakap kita ni gopoh lah, tak matang lah, atau sekadar nasib je. Tapi, persoalannya, betul ke itu cuma nasib? Seterusnya, kita beralih ke bahagian kedua, logik berlawan dengan intuisi. Untuk faham betul-betul fasal benda ni, kita kena masuk ke dalam asas psikologi dia. Rahsia paling besar di sini ialah kita sebenarnya beroperasi menggunakan 2 sistem pemikiran yang berbeza. Macam ada 2 enjin dalam kepala kita. Enjin pertama, fikiran sedar. Ini yang perlahan, teliti yang kita guna untuk fikir secara logik dan timbang baik buruk. Enjin kedua pula, fikiran tanpa sedar. Yang ni sangat pantas, bertindak ikut intuisi dan automatik sepenuhnya. Dan tahu tak apa yang paling mengejutkan? Minda yang pantas dan tanpa sedar ni kerap kali bagi jawapan yang jauh lebih tepat berbanding minda logik kita yang lambat tu. Memang luar biasa. Minda pantas inilah yang pakar panggil sebagai fikiran bawah sedar adaptif. Anda bayangkan ia macam ni. Ia sentiasa hidup, sentiasa bekerja di latar belakang tanpa anda sedar pun. Ia kutip beribu-ribu titik data di sekeliling anda. Riak wajah orang, nada suara, keadaan persekitaran dan dia proses semua maklumat ni ibarat sebuah superkomputer berkelajuan tinggi yang tak pernah berehat. Maksud saya, minda logik kita memang takkan pernah mampu kejar kelajuan komputer biologi yang ada dalam kepala kita ni. Okey, mari kita rungkai bahagian ketiga pula. Misteri thin slicing atau hirisan tipis. Jadi, macam mana superkomputer dalam kepala kita ni berfungsi dalam dunia nyata yang penuh dengan gangguan? Ada satu konsep ni yang dinamakan thin slicing atau hirisan tipis. Senang cerita, ia adalah keupayaan luar biasa otak kita untuk cari corak dan buat kesimpulan yang sangat tepat berdasarkan maklumat yang sangat sedikit, hanya satu hirisan tipis data dalam masa beberapa saat sahaja. Ini ibarat kuasa adiwira minda kita yang boleh gali maksud mendalam walaupun info yang dia dapat tu sikit sangat. Kalau anda rasa macam tak percaya, dengar 2 contoh kajian kes ni. Pertama, ada seorang pakar patung kuno Yunani. Dia tengok je satu patung ni dan serta-merta dia tahu patung tu palsu dalam masa beberapa saat je. Walaupun pada masa tu semua ujian saintifik canggih mendakwa patung tu asli. Dia sendiri tak boleh terangkan kenapa, dia cuma tahu. Kes kedua pula, seorang pakar psikologi bernama John Gottman. Dia ni mampu ramal sama ada sepasang suami isteri tu akan kekal bahagia atau bercerai hanya dengan melihat mereka berbual selama 15 minit. Macam mana dia buat? Fikiran bawah sedar dia tangkap isyarat-isyarat halus yang minda sedar terlepas pandang. Hebat kan? Tapi, dekat sinilah wujudnya satu paradoks yang agak pelik. Kalau intuisi kita ni dah memang hebat, apa jadi kalau kita paksa otak kita analisis benda tu lebih lama?
Awas berfikir terlalu lama atau overthinking ni sebenarnya boleh musnahkan terus keputusan intuitif yang pada asalnya tadi dah sempurna. Bila kita mula mengundur selangkah, masuk campur dengan logik berlebihan, cari pelbagai alasan, kita sebenarnya tengah mengganggu ketepatan asal dari proses thin slicing kita tadi. Sekarang kita terpaksa lihat pula pada bahagian keempat, sisi gelap intuisi. Walaupun ia nampak macam magic, kita tak boleh pandang sebelah mata saja. Macam mana-mana kuasa besar lain, intuisi ni ada sisi gelapnya kalau kita bergantung 100% secara membabi buta. Sisi gelap ni kita panggil sebagai bias tersirat atau implicit bias. Ingat ya, minda bawah sedar bertindak automatik berdasarkan apa yang ia dah biasa nampak, dengar dan lalui sebelum ni. Jadi, tanpa kita sedar, stereotip dan prasangka dalam masyarakat boleh meresap masuk ke dalam fikiran kita. Seseorang tu mungkin secara sedarnya sangat menentang rasism, tapi dia masih boleh buat keputusan berat sebelah secara tanpa sedar. Kesan buruk dari bias tersirat ni memang benar-benar berlaku. Cuba bayangkan dalam situasi yang sangat ekstrim, macam doktor di bilik kecemasan, askar di medan perang atau polis dalam keadaan bahaya. Dalam tekanan macam tu, keputusan sekelip mata boleh jadi terherut. Pernah kan kita dengar kes silapan tragis di mana orang yang tak bersalah ditembak tanpa sebab yang kukuh? Ini tak semestinya sebab niat jahat. Kadang-kadang, ia adalah tindak balas sistem fikiran bawah sedar adaptif yang hancur akibat gabungan tekanan melampau dan bias tersembunyi. Semuanya meletus dalam kedipan mata. Inilah batas bahaya untuk kelajuan minda kita. Jadi, macam mana nak kawalnya? Kita masuk ke bahagian kelima, latih fikiran pantas anda. Habis tu, kena takut dengan intuisi sendiri ke? Tak, sama sekali tak. Yang penting ialah macam mana kita nak kawal dan latih kuasa psikologi ni supaya kita boleh gunakannya dengan selamat dalam kehidupan seharian. Pengajaran paling penting kat sini ialah fikiran pantas atau bling kita ni adalah senjata yang sangat hebat. Tapi untuk gunakan dengan betul, ia perlukan latihan berterusan, pengalaman dan yang paling utama, kesedaran mutlak terhadap titik buta atau bias kita sendiri. Kita kena pandai bila masa yang sesuai nak ikut naluri dan bila masa pula kita kena berhenti sejenak dan fikir pakai logik. Saya nak cabar anda untuk cuba mempraktikkan benda ni hari ni juga. Tak payah susah-susah, ambil keputusan harian yang kecil saja. Contohnya, masa nak pilih kedai makan nanti atau masa pilih baju dari almari anda. Cuba gunakan kuasa thin slicing ni. Buat keputusan dalam 2 saat pertama tanpa fikir panjang. Lepas tu, cuba bandingkan tahap puas hati anda dengan keputusan tu berbanding kalau anda fikir berjam-jam lamanya. Saya jamin anda mungkin akan sangat terkejut dengan hasilnya nanti. Sebelum kita habiskan kupasan kali ni, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Cuba imbas kembali hidup anda. Pernah tak anda buat satu keputusan secara mendadak yang masa tu rasa macam tak masuk akal, tapi akhirnya ia terbukti sebagai keputusan yang sangat tepat? Percayalah, minda bawah sedar anda tu mungkin jauh-jauh lebih pintar dari yang anda sangkakan. Belajarlah untuk mempercayai dan melatih intuisi hebat anda. Terima kasih banyak-banyak sebab luangkan masa menyelami keajaiban minda ini bersama saya dan teruskan sifat ingin tahu anda. Jumpa lagi.